Hak sepiluk suluh we tengok ni, orang panggil kata pohon akar ribu. Ni nah dia panggil, dia belik rata tu. Akar dia tu kita ambil buat jebak, puyuh. Ataupun buat, orang panggil apa ni? Buat gayung, ikat apa boleh. Dia ada tali ni akar dia ni. Pas daun dia pasal ni nah. Kusiak dia banyak nah, di daun dia nah. Kalau kita ambil daun dia ni, daun akar ribu ni. Dia menata naik rata ni nah. Supi nak tunjuk kita tengok ni nah. Ni daun dia halus ni pasal ni. Akar ribu nah. Ha ni, daun dia pasal ni nah. Ni daun dia lah, Supi nak ambil tengok takut. Tu dia. Akar ribu ni. Kita ambil daun dia mai rebuh. Ambil boleh 4-5 ni takar, rebuh dengan air 2-3 gelas. Ni nah, akar dia ambil lagi. Ambil lagi, kita rebuh dengan ataupun jenis air panas, rebuh lah mudah. Rebuh setara ni, rebuh dengan air 2 gelas kita minum. Bagi orang tua hak mudah lenguh lupuh kat tubuh tu, minum sekali 2 kali sehari. Insya-Allah.